Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Pantai Singkelut yang Kedah. Saya lama tak main ni, jadi saya nak try mengai hari ni. Tengok macam mana ni. Saya nak pasang rod kejap. Alright, siap dah. Pambuti. Dia gitu tegak POV kejap lah. Aduh. Oh. Kita try tempat ni. Seorang-seorangnya ada ikan belukang lah. Saya tengok boleh dapat ke tak. Kalau belukang tak dapat, memang saya ni kaki kumpau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok je nak. Saya rasa saya tak bel lah. Rasa mungkin kena tunggu ni. Kita biar anda tengok. Banyak ada ikan dah. Saya pegang sekejap. Saya hilang dah umpan ni. Atau gigi tak habis. Oh, gigi tak habis. Ada gigi sikit lah tepi ni. Saya rasa ni ikan belukang lah. Bergaya bunyi loceng tadi pun lebih kurang lah. Kali ni saya pegang tengok. Kalau betul belukang lah. Oh Allah. Aduh, terlepas. Memang gigi tak habis lah. Belukang. Apalah, saya dah kumpul lama. Saya dapat rasa ikan belukang pun jadi lah. Oh, tak boleh lompat. Aduh. Saya letak bel lah sekali lagi. Sekali lagi letak bel. Oh. Ikan apa Sekali lagi tak habis. Uish. Dah yang masuk bawah lempok. Uish. Oi. Oi. Tak dapat ke tak? Dapat? Aduh, tak dapat. Tidak. Aduh, gig tak habis. Why? Nampak. Sampai terkeluar umpan. Gig tak habisnya betul. Sekali lagi. Uish. Oh, apa benda belukang? Terkejut lah belukang ni. Akhirnya tak kumpul. Abang dapat belukang. Ni sekejap saya nak buang.
Akhirnya tak kumpau. Ikan sejati ikan peneman para pemancing. Alright. Ni kalau besar sikit saya ambil, kalau kecil saya ni saya tak ambil. Kecil sangat. Nak ambil. Alright, mari kita sambung balik. Dagah dapat berukang. Tak apa, yang ni tak kumpau. Yang ni tak kumpau. Oh, kat sini ada kat gelamar tapi jangan dapat. Tapi kalau dapat saiz dia 4 jari lah. Hampir-hampir satu tapak tangan. Cuma kebanyakan kat sini semua ikan belukang lah. Kalau nak ikan sebilang pergi belah kanan sikit, pergi hujung kali. Tempat yang saya pernah mengai tu, situ banyak ikan sebilang. Oh, hilang lah, damn. Oh. Oh. Jadi ada bunyi. Sekarang hilang lah. Jadi saya tengok adakah dah dibalah ataupun masih ada lagi. Bunyi kuat juga lah sebab saya duduk kat belakang ni. Kalau duduk relax ambil phone. Rasa tak ada lah ni. Kita baling belah ni belah tengok. Oish. Aduh, terlepas. Tidak terlepas. Kenapa anda? Kenapa? Saya terlepas pegang anda, hilang ikan tu. Aduh. Yang tadi tu bukan belukang saya tahu. Itu gelamar tu. Dia dah nyek-nyek. Aduh. Rancak apa. Tadi saya main ke 2 ni. Sekarang nak dekat ke 3 dah. Jadi saya tengok sebab ayam pun tengah duk serut lah ni. Saya tunjuk ni. Kalau tapi area pinai tapi saya tengok sini lebih kurang. Sekarang 2.01 meter. Nanti bila dah sampai pukul 5.6 saya balik lah. Ada rendah dah. So sekarang ni kita tunggu lah. Kita mengamgai elok tengok macam mana. Saya tak bel lah. Lama tunggu. Lama tunggu pun ada gigit tak masa bangun. Tak guna dia. Ada air dah. Ada? Ayah. Masa bangun dia gigit Wah, hilang. Oh, ayat tumpah. Nampak. Kalau nampak ujung tu, nampak dia dah nampak tumpuk dia dah. Saya dia on the way main ni. On the way main ni saya pun dah bersara kejap lah. Sebiang situ tinggal sat. Tak dapat ikan tak. Mari kita jalan tengok. Jalan tengok tempat tumpah. Tak jauh Nampak tak? Apa ni Di dalam asal 20 minit dia akan sampai sini Waktu masa tu lah saya kena balik. Dah silap, saya kena makan. Lepas tu saya balik situ nampak banyak burung-burung. Situ mesti banyak ikan-ikan duduk dalam lumpur. Kalau saya boleh masuk lumpur, saya masuk lah cari ikan lah. Ya. Apa? Ai. Damn. Tidak. Ai, aguah. Saya tak ikan pada gelamar. Saya nampak dia. Tidak. Depan ni pun sudah hilang ada. Gelamar. Sebenarnya kalah. Saya dah tak kumpau. Semua tak dapat ikan banyak sangat. Saya dapat duri belukang
Dah lama apa, semua dia dah dapat. Boleh lah ni. Jom saya nak masak dulu. Pukul 8 ni. Ayah. Saya nak masak sebab saya tak makan apa daripada pergi tadi. Saya ada beli barang baru untuk bawa camping nanti ke masa depan ya. Aduh. Aha, ni dia. Set grill. Saya beli kat TikTok, murah lah. Saya try test tengok macam mana. Kalau okey cun, insya-Allah saya akan try bawa dia. Kalau saya nak test dia boleh tahan dah. Nampak tebal lah, nampak okey lah. Okay, mari kita masak. Makanan dia simple ya. Hotdog ni, butter dan roti yang saya buat sendiri kat rumah ni. Bismillah. Alright, siap dah. Inilah dia. Angin sikit lah sebab tadi saya pergi basuh tangan. Saya tak dah tengok ni. Belah ni okey lah. Belah ni angin. belah ni okey. Saya rasa hotdog. Saya masak. Dah tengok belah mana tu. Kempas lah. Tak kamera nampak lah. Belah ni saya bawa pergi dekat. Cuma tak boleh mengai tu. Video ni sekali ada update lah. Start bulan depan mungkin saya kurang sikit upload video ke sebab saya tak ada. Kemudian saya akan cuba paling minimal sebulan sekali lah video. Kalau saya rajin mungkin seminggu sekali macam biasa. Sebab saya tak ada lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video camping saya tak pasti bila saya boleh buat. Tapi saya cuba juga minggu depan sekali. Saya nampak Bukit Merah ataupun saya camping dekat Gunung Jelajah itu juga. Terus saya tengok keadaan. Sebab saya pun tak ada ni. Ada lebih kenyang ni. Nak kemas tak? Banyak lah barang. Jadi kita pergi tengok depan tu. Cuma saya tak boleh nak pergi depan lah sebab dia jumpuan. Saya tergelap ni, lemah tu. Saya dah kemas dah. Bawah-bawah ni ingin nak angkat dah. Cuba kita tengok. Yang tumpah dia. Mungkin siapa yang tak pernah main ni kan. Dia tu dia tu. Kalau siapa pandai berjalan kat tempat ni memang boleh dapat besar punya apa kerang. Tapi saya tak berani lah sebab saya tahu kalau saya salah jalan, salah langkah, saya tergelam dalam tu. Saya tunjuk nak hujan atas. Saya pun nak balik lah minyak ni. Tu dia. Wah, mungkin dalam kamera saya tak tahu nampak ada. Tapi kat belah SP sebelah sana dah macam gelap lah. Saya duduk kat Ian lah ni, di tempat yang singkir tu kan belah kiri. Kalau straight tu dia naik ke atas, lalu kat bukit ni. Jadi saya pun nak balik dah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lihat video ni. Sila subscribe dan like ya. Kita jumpa next video.